Anju, tolong hadir bagi tahu balai mana. Settle malam ni. Tolonglah. Dia tak ada istilah sambung bayar kereta tu. Kereta tu saya punya. Saya baru lepas picat kereta tu. Dia dah up story dekat dalam TikTok, dalam dia punya IG apa semua. Netizen semua main serang saya. Saya bukan orang famous. Dia orang famous. Dia kata ni, dia kata dekat dalam live, saya hutang dia 150,000. Saya hutang dia 30,000 kena bayar. Sebab kerana saya pun ni betina ni, dia hilang job. Cakap, kenapa buang job daripada Anju? Kenapa cancelkan job daripada Anju kerana saya? Kenapa? Apa kaitan Anju dengan saya? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Saya sebenarnya berdiam diri tentang kes yang saya dituduh untuk mencuri kereta Merc berwarna hitam BQS 7464. Saya